المقربين المقربين ثم إلى الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والأئمة الراشدين ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ومشايخنا ومشايخهم إلى المنتهى ثم خصوصا إلى المصنف هذا الكتاب وفروعه ونسابه ومن ينتسب إليه كلهم أجمعين ثم إلى الحبائب ورجال الغيب أهلنا في كل مكان وفي كل زمان وإلى روح الأرواح ثم إلى روح أهل القبور من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما برحمتك يا ارحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمه وللرزق يا رزاق كلنا مسهلا بالخير فافتح لنا بالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل اعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya kita dipanjangkan umur oleh Allah, diberi kesihatan, keafiatan, dikekalkan di dalam nikmat iman dan Islam, serta diberi taufik oleh Allah dipertemukan kita dalam taman syurga pada malam ni. Diharapkan antum semua para muhibbin sekalian sihat wal afiat di dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah sambungan kitab Faridah kita muka surat berapa dah? 48 bawah ni. Allah. La mustaghniyan tu situ ke kitab yang ni. Dan ketahui oleh kitab yang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syaikh al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyaikhina fid dharaini amin. Kata Tuan Pengarang, dan ketahui olehmu bahawa seterjemah, makna tukar bahasa, la ilaha illallah itu, atau la ilaha illallah terjemah pada bahasanya Melayu itu tiada Tuhan melainkan Allah, ataupun tiada Tuhan kecuali Allah Ta'ala. Itu terjemahan dia. Ertinya, ni dia nak masuk dalam kata maksud dia. Yang dimaksudkan dengan tiada Tuhan kecuali Allah, ertinya ataupun maksudnya tiada Tuhan. Bila sebut Tuhan, yang bersifat dengan sifat ketuhanan lah. Yang bersifat dengan sifat ketuhanan yang kita dah belajar tu. Yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang harus bagi Allah. Bila sebut Tuhan, kita dah belajar ni maklum dah. Bila kita dah belajar sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat Allah, mana yang wajib, mana yang mustahil, mana yang harus, bila sebut Tuhan, faham dah. Yang tak ada sifat Tuhan, tak ada kena-mengena. Bila sebut Tuhan, yang ada sifat Tuhan lah. Yang istighna, yang bersifat dengan terkaya, tidak berkehendak, tidak berhajat kepada segala sesuatu, bahkan segala sesuatu berhajat, berkehendak kepada dia.
yang maha suci dari sebarang kelemahan kekurangan, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang zatnya wajib ada, yang zatnya sedia ada, yang zatnya tidak binasa, yang zatnya tidak serupa dengan segala sesuatu dan sebagainya. Itulah bila sebut Tuhan. Jadi patung tak masuklah. Patung-patung, berhala-berhala tak masuk. Patung-patung, berhala-berhala tak masuk. Tak ada kena-mengena pun. Tokong-tokong tak masuk. Batu-batu, busut-busut tak masuk. Sebab apa? Tiada Tuhan. Makna yang bersifat dengan Tuhan lah. Ada pun lembu, gajah, patung, berhala, busut, itu makhluk, itu bukan Tuhan. Itu makhluk, betul tak? Cuma puak-puak kafir dia panggil Tuhan. Puak-puak kafir tu, dia nak panggil benda tu Tuhan, lantak dia lah dia kafir. Jangan sampai ke kita orang Muslim ni pun panggil itu Tuhan juga. Ni sampai ke kita pun panggil itu Tuhan juga, cuma kaitkan Tuhan Cina kata. Mana boleh? Tuhan Cina pun Allah, Tuhan India pun Allah, Tuhan sekalian makhluk tu adalah Allah. Ni kan Tuhan Cina lain, Tuhan Hindu lain, Tuhan Melayu lain, Tuhan Arab lain. Dah berapa banyak Tuhan pula tu? Bukankah dah membawa kepada banyak Tuhan kalau macam tu? Betul tak? Sebab tu jangan. Bila sebut Tuhan tak ada kena dah tempat kepada yang lain, melainkan Allah dah. Yang lain tak ada kena-mengena dengan perkataan Tuhan ni. Ada pun orang kafir nak panggil, itu lantak dia. Kita jangan. Kita jangan. Panggil berhala. Panggil patung. Jangan panggil Tuhan. Kadang-kadang kita tak perasan, terlepas cakap tak tahu Tuhan Cina tu, Tuhan dia orang tu, Tuhan dia orang. Tuhan dia orang, Tuhan kita sama. Cuma dia tak percaya Allah. Tu. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi hati-hati dengan perkataan. Takut perkataan macam tu boleh merosakkan akidah kita. Sebut dalam kitab Misbahul Munir tu belah belakang tu, antara perkara yang menjadikan seorang itu kafir, murtad adalah antaranya dengan perkataan. Contoh perkataan dia, memanggil selain Allah tu dengan Tuhan. Memanggil selain Allah dengan panggilan Tuhan. Masuk dalam perkataan yang merosakkan akidah. Jadi hati-hati. Kita kalau tak ada ilmu, tu kadang-kadang kita berasa macam tak salah cakap tu. Itu kalau tak ada ilmu, kita berasa apa terlintas cakap, berasa macam betul kita cakap. Dengar orang cakap, kita cakap. Padahal kadang-kadang yang keluar daripada mulut kita tu masuk dalam perkataan yang boleh merosakkan akidah. Panggil patung tu Tuhan. Mana ada sifat Tuhan pada patung tu? Yang sudah itu sudahlah. Bertaubat kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan. Taubat sungguh-sungguh. Taubat sungguh-sungguh. Itulah bahayanya jahil. Lebih-lebih lagi jahil tentang akidah ni sangat-sangat bahaya. Sangat-sangat bahaya. Sangat-sangat bahaya. Boleh merosakkan iman tu. Boleh jadi murtad. Sebab tu kita ni, setiap laki-laki perempuan Muslim ini mesti ada perasaan takut jadi syirik, takut jatuh murtad, takut rosak akidah. Kena ada perasaan takut tu, barulah kita akan usaha bertindak nak menjaga, nak fahamkan masalah akidah. Sebab apa? Takut rosak akidah. Tapi kalau tak takut, buat tak tahu, tak nak ambil tahu. Padahal kadang-kadang perbuatan kita itu, na'udzubillah, boleh merosakkan iman. Kadang-kadang perkataan boleh merosakkan iman. Kadang-kadang akidah dalam hati itu boleh merosakkan iman. Jadi kita belajar ilmu tauhid, belajar ilmu akidah ni, antara faedahnya nak menjaga iman kita, jangan rosak iman. Jangan rosak iman. Kena ada ilmu. Baik. Jadi bila sebut la ilaha illallah, tiada Tuhan, makna tiada yang bersifat dengan sifat ketuhanan lah, melainkan Allah saja. Bila sebut Tuhan, dalam hati kita dah ada dah Allah tu. Waktu kita menafikan tiada Tuhan, makna yang selain Allah, Bila waktu kita sebut tiada Tuhan, bukan makna kita menafikan Allah dah. Yang dimaksudkan tiada Tuhan itu ialah mana? Yang selain Allah. Jangan waktu kita menafikan tiada Tuhan tu dengan Allah sekali, kita masuk ke dalam tu.
Faham tak? Tak ada duit nak bagi. Yang nak bagi tu tak ada. Dalam poket ada, nak balik kan, nak singgah kedai. Faham tak? Makna waktu kita kata tak ada duit nak bagi tu, bukan makna kita menafikan duit dalam poket dah. Kita sedar, kita tahu dalam poket ada RM10, kan balik nak singgah makan tu canai. Cuma nak bagi orang tu tak ada. Kita kata tak ada duit. Makna apa tu? Tak ada duit mana? Yang nak bagi, yang dalam poket ada. Faham tak? Macam tu waktu kita mengucap la ilaha illallah tu, tiada Tuhan maksudnya yang selain Allah. Allah ada dalam hati kita. Allah lah Tuhan yang sebenar benar. Tu maksudnya. Jadi tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Bila sebut Tuhan, mestilah ada sifat-sifat ketuhanan dia tu. Yang kita dah belajar tu. Jadi kita kalau tak tahu lagi sifat Tuhan tu apa, wajiblah belajar. Wajib belajar. Bila sebut Tuhan, apa sifat dia? Kenapa dia dipanggil Tuhan? Apa yang melayakkan itu panggil Tuhan? Kena belajar. Artinya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Dengan sebenar itu ada melainkan Allah. Makna tiada Tuhan yang sebenar-benar disembah tu ada, tak ada melainkan Allah je. Ada pun yang disembah-sembah oleh orang-orang bukan Islam, orang kafir, itu bukan Tuhan yang sebenar. Itu bukan Tuhan, bahkan makhluk. Yang sebenar-benar berhak disembahnya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita waktu kita bertahlil la ilaha illallah, dalam hati kita kita ingatkan, kita mulahazahkan, kita hadirkan dalam hati waktu kita menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, dalam hati kita wajib, maknanya sunat kita mulahazahkan, mengingatkan maksudnya, iaitu Allah sahaja Tuhan. La ilaha illallah, dalam hati kita ingat Allah saja Tuhan. Tu maksud dia. Kalau dalam hati kita la ilaha illallah, kita baca tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dalam hati tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu makna kita mengingatkan terjemahan. Nak maksud dia tu. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Apa maksud dia? Maksud dia Allah saja tu, Allah saja Tuhan tu maksud dia. Jadi waktu kita la ilaha illallah tu, ingat dalam hati Allah saja Tuhan. Allah saja Tuhan. Allah saja Tuhan. Begitu. Bukan kita baca terjemah dia, tiada Tuhan berhak disembah kan? Itu kita ingatkan terjemah. Betul juga, bukan kata salah. Tapi kita nakkan maksud tu. La ilaha illallah bahasa Arab. Terjemah Melayu, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Apa maksud dia? Maksudnya Allah je Tuhan. Tak ada yang lain dah. Allah je Tuhan, tak ada yang lain dah. Serta memulahazahkan, mengingatkan juga maksud bahawasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Cuma mulutnya mengucap la ilaha illallah, dalam hati ingat dua benda, iaitu mana? Allah saja Tuhan, Muhammad itu Rasul. Muhammad itu Rasulih. Begitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Cubalah dalam 100 kali itu boleh jadi 2-3 kali teringat macam tu, alhamdulillah lah. Sebab tu disuruh melazimkan kan, memperbanyakkan zikir tu, nak memperbiasakan kita. Nak membiasakan kita. Biarlah tak hadir hati pun tak apa. Buat permulaan biarlah tak hadir hati pun tak apa. Buat permulaan biarlah ingatkan dia punya erti je dulu pun tak apa. Mudah-mudahan bila kita istiqamah hari-hari, contohnya kita melazimkan diri kita berzikir, tak kisah di mana lah, memandu ke, duduk saja ke, la ilaha illallah berjalan ke, mudah-mudahan satu hari besok Allah bagi taufik dapat baca serta ingat hati kepada maksudnya. Dapat pahala walaupun tak ingat dia punya maksud. Jangan dengan sebab tak hadir maksud, tak boleh nak ingat, kita tinggalkan berzikir, jangan. Baca je lah. Berlatih, dia kena berlatih. Berlatih, sebut banyak-banyak. Banyak pahala dapat. Sekali sebut la ilaha illallah, beribu-ribu dosa digugurkan oleh Allah. Tu sekali sebut la ilaha illallah, beribu-ribu dosa gugur. Makna dosa kecil, dosa besar wajib
bertaubat tu dosa mengumpat, dosa berdendam, berdengki, memfitnah. Tu wajib bertaubat. Mencuri, tak semayang, tak puasa, tu wajib bertaubat tu. Dia tak gugur dengan kita berzikir, tak gugur dengan kita solawat. Yang gugur tu dosa-dosa kecil. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar itu. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar itu ada, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana Allah saja yang ada, Allah sahaja Tuhan yang sebenar-benarnya yang disembah. Artinya bahawa Tuhan yang sebenar itu satu jua. Yang Tuhan yang sebenar-benarnya satu saja. Iaitulah Tuhan yang sebenar, yang satu ialah yang bernama Allah Subhanahu wa ta'ala. Para Rasul alaihi wassalatu wassalam, daripada utusan dia lah. Kalau tanpa utusan dia, kalau tanpa Rasulnya, pada adatnya mustahil manusia ni yang bukan Nabi Rasul ni nak mengetahui pencipta itu, Tuhan itu namanya Allah. Kita takkan tahu nama Tuhan yang menjadikan alam ni namanya Allah. Kita takkan tahu. Siapa nak bagi tahu? Siapa nak bagi tahu? Itulah antara hikmahnya Allah Ta'ala mengutuskan Rasul. Jadi Allah menyampaikan kepada kita, maknanya kita boleh tahu apa yang nak disampaikan oleh Allah kepada kita melalui para Rasul alaihi wassalatu wassalam lah. Tu. Kalau seandainya tidak diberitahu oleh Rasul, kita takkan tahu yang menjadikan langit dan bumi ni namanya Allah tak tahu. Tak tahu namanya Allah, namanya Rahman, namanya Rahim, tak tahu. Itu faedah ataupun hikmah Allah Ta'ala mengutuskan Rasul. Kita dapat mengetahui nama pencipta kita, nama yang memberi rezeki kepada kita, yang menghidupkan kita ni adalah Allah namanya. Dan ada nama-nama lagi yang lain, Asmaul Husna tu. Itulah yang bernama Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan tiada lainnya sekali-kali. Makna tiada selain Allah tu sekali-kali, tiada sekali-kali selain Allah tu tiada sekali-kali. Maka pacakkan dalam hati kita sungguh-sungguh, jazam sungguh-sungguh dalam hati kita, pegang sungguh-sungguh dalam hati kita. Jangan syak, jangan zon, jangan waham. Wajib yakin 100% sepenuh hati. 100% dalam hati itu. Jangan kod, jangan kod, jangan berbolak-balik, jangan taraddud. Sekejap percaya ada Allah, sekejap tak percaya, jangan, na'udzubillah min zalik. Pegang sungguh-sungguh kalimah syahadah ni. Mudah-mudahan kita mati bersama kalimah syahadah ni lah. Mudah-mudahan kita mati dengan kalimah syahadah. Jaga kalimah syahadah ni elok-elok. Macam mana nak jaga kalimah syahadah ni? Makna jaga kalimah syahadah ni jangan jadi rosak, jangan jadi runtuh, dengan maksud membuat benda-benda yang merosakkan iman. Nampak tu orang yang murtad tu rosak syahadah ni. Apa tu orang panggil terbatal syahadah. Terbatal tu mana binasa dah, syahadah dia tu tak pakai dah. Penyaksian di Allah tu Tuhan dah tak pakai dah. Bila dia kata Allah tu jahil, contoh dia kata Allah jahil, rosak binasa lah penyaksian dia. Sebab orang yang ucap tiada Tuhan kecuali Allah ni adalah orang yang yakin Allah tu mengetahui. Yang kita belajar dalam ni, inilah antara maksud la ilaha illallah tu. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Bermaksud apa? Orang yang mengucap la ilaha illallah ni, dia yakin yang Allah itu mengetahui segala-galanya. Tiba-tiba, contohnya dia mengatakan Allah tu tak pandai, Allah tu tak tahu. Contohnya, batal syahadah dia.
Ataupun dia mengatakan ada Tuhan yang lain, contoh. Batal syahadah dia. Sebab apa? Antara maksud bila kita mengaku tiada Tuhan kecuali Allah, maksud kita yakin dan beriman tidak ada yang lain. Allah sahaja Tuhan, tidak ada yang lain. Tiba-tiba dia menduakan Tuhan. Dia kata ada satu lagi yang setaraf dengan Allah. Batal syahadah dia. Faham tak? Sebab tu jaga syahadah. Jaga syahadah tu dengan ilmu, dengan kepahaman. Jangan cakap benda bukan-bukan, jangan buat benda bukan-bukan, jangan i'tiqad benda bukan-bukan. Nak tahu tu, belajarlah. Belajarlah, kita akan tahu macam mana perkataan yang boleh membatalkan syahadah, perbuatan yang macam mana yang boleh membatalkan syahadah, i'tiqad macam mana yang boleh membatalkan syahadah. Belajar. Kalau dia bukan nak jaga syahadah ni dengan bodyguard, bukan, bonzer ke dengan security ke, bukan, tak, nak jaga syahadah ni dengan ilmu, dengan ilmu. Jadi tak rugi orang belajar tauhid ni, dia tak rugi. Dia jaga akidah dia sendiri, dia jaga iman dia. Jadi layak padan patutlah dengan doanya, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, ataupun Allahumma ja'alna akhir kalamina 'inda intiha'i ajalina qawla la ilaha illallah. Bukan boleh main doa-doa macam tu, kena usaha juga. Kita nak mati dalam iman kena usaha, bukan peluk tubuh, goyang kaki, tak ambil tahu. Kalau tawakal macam tu, mudah-mudahan mati dalam iman, mudah-mudahan mati dalam iman. Apa tu iman? Entahlah. Janganlah macam tu, kena usahalah faham kan. Iman tu apa? Macam mana nak jaga iman ni? Iman dengan akidah tu sama ke lain? Belajar. Belajar. Mudah-mudahan dengan usaha ikhtiar kita, Allah beri rahmat, Allah jaga iman kita. Mudah-mudahan. Sebab apa? Ada usaha. Ni tidak usaha, tiba nak minta aja, jangan. Pada adatnya tak dapat. Pada adatnya tak dapatlah kalau tak usaha. Tak usaha, nak Allah mati hidupkan kita dengan iman. Pada adatnya tak dapat, tuan-tuan. Kita nak Allah hidupkan kita dengan iman, kena kita usaha, belajar, fahamkan iman tu apa, macam mana nak jaga iman ni. Belajar, fahamkan, elakkan diri kita daripada membuat sebab-sebab yang merosakkan iman kita. Jauhkan sebab-sebab tu yang mengkafirkan, yang mensyirikkan, yang memurtadkan. Jauhkan benda-benda itu. Barulah layak dengan doa tu, ya Allah hidupkanlah aku dengan iman. Makna hidupkanlah aku dengan keyakinan, kepercayaan yang sebenar dalam hati. Ni ajak belajar tauhid tak nak, ajak belajar akidah tak nak, tak nak ambil tahu sifat Allah tu yang wajib, yang mustahil ni apa benda. Lepas tu minta hidup dalam iman lah pula. Macam kita ni nak Allah terima semayang kita, padahal semayang kita pun tongkang terbalik. Ada tok guru datang ngajar bab semayang, kita tak nak belajar. Bab bersucinya, mandi hadahnya, rukun qaulinya, rukun fi'linya, syarat sah semayangnya, tak ambil tahu. Cara nak tutup aurat macam mana yang sah dalam semayang, tak nak ambil tahu. Bacaannya macam mana yang betul dalam solat, tak nak ambil tahu. Tapi nak Allah terima semayang kita, mustahil lah kalau dah buat caranya salah. Cara buatnya salah. Semayang tak payah ambil wuduk, lepas tu minta Allah terima semayang, boleh kan? Ambil wuduk, basuh muka je, lepas tu basuh kaki, lepas tu semayang, lepas tu minta Allah terima semayang, boleh tak? Pada adat ni mustahil lah. Kena buat ikut cara dia, cukup syaratnya, cukup rukunnya, betul ikhlasnya, betul akidahnya, menjauhkan pantang larang dia yang membatalkan solat, barulah minta, ya Allah terimalah semayang aku ni. Aku dah usaha buat seperti mana yang kau perintahkan, rukunnya, syaratnya, akidahnya, ikhlasnya, mudah-mudahan kau terima lah. Macam tu barulah ada harapan Allah terima. Maka kalimah la itu menunjuk atas nafi. Menunjuk ni makna bagi faham. Nafi artinya yakni apa? Ya artinya meniadakan, ataupun kita kata menidakkan. La tu makna menidakkan. Apa yang ditidakkan tu, apa yang ditolakkan tu, apa yang dinafikan tu selain Allah. Selain Allah tu yang ditolak. La ilaha, tiada Tuhan, makna yang selain Allah tu yang tiada. La ilaha, tiada Tuhan, makna
Tuhan yang selain Allah tu tiada, yang selain Allah tu tak ada. Yang nama Tuhan ni tak ada, yang selain Allah tak ada. Satu je, Allah saja Tuhan. Tu yang ditolak tu, la ilaha, tiada Tuhan makna selain Allah. Yang selain Allah tu yang ditolak. Kemudian illallah, mengisbatkan Allah. Menolak selain Allah, menyungguhkan Allah. Itu nafi dan isbat. Menafikan, menidakkan yang selain Allah, menyungguhkan Allah. La ilaha illallah. Sama macam kita belajar dalam sifat 20 ni. Menidakkan kejahilan Allah, mengisbatkan ilmu Allah. Menidakkan serupa Allah dengan makhluk, menyungguhkan Allah Ta'ala tu menyungguhkan yang Allah tu tak serupa dengan makhluk. Ada pun serupa Allah dengan makhluk, tidak, nafikan. Allah tidak serupa makhluk. Serupa makhluk tidak sekali-kali. Serupa makhluk tidak sekali-kali. Lemah Allah tidak sekali-kali. Sungguh Allah Ta'ala tu berkuasa. Jadi menafikan lemah, menyungguhkan kuasa. Menafikan buta Allah, mengisbatkan melihatnya Allah, sehingga seterusnya lah. Itu yang nafi isbat dalam sifat 20. Jangan terbalik pula. Jangan yang mustahil pula diisbatkan, yang wajib dinafikan pula. Jangan. Yang disuruh nafikan tu, yang disuruh nafi, tolak tu yang tak layak dengan Allah. Yang tak layak dengan Allah tu yang suruh tolaknya. Sifat mustahil tu, lemah Allah mustahil, berbilang Allah mustahil, buta Allah mustahil, baharu Allah mustahil. Tolak. Jahil Allah mustahil, binasa Allah mustahil, bertempat Allah mustahil, berjisim Allah mustahil. Tolak nafinya. Dan kalimah ilah itu menafi. Artinya yang dihukumkan dengan tiada adanya. La ilaha, atau ilaha tu yang dinafikan. La tu dia punya alat dia. La makna tiada. Ilaha tu yang ditolakkan. Tiada Tuhan yang selain Allah maksudnya. Dan illa itu menunjukkan atas istisna, pengecualian. Istisna tu mana? Pengecualian. Artinya kecuali. Contohnya kita buat contoh gini Kita buat contoh gini nak dekatkan faham. Okey, lepas habis kuliah ni sekarang semua boleh balik. Ada. Kecuali kecuali tu apa? Nak mengasingkan. Nak mengasingkan nak mengasingkan daripada hukum yang pertama tadi. Hukum yang pertama apa? Lepas kuliah ni semua boleh balik. Tu hukum yang pertama. Kecuali nak keluarkan. Seorang je jangan balik. Si Polan ni jangan balik. Yang lain boleh balik lepas ni, kecuali tu nak mengasingkan. Mana dia tak masuk dalam cerita yang pertama tadi. Tu tiada Tuhan kecuali. Mana kecuali itu yang ada. Tu pengecualian, istisna. Semua orang boleh balik kecuali si Polan. Mana si Polan tu tak boleh balik semua orang boleh bangun kecuali si Polan. Si Polan tu tak boleh bangun. Semua orang boleh duduk kecuali si Zaid. Mana Zaid tak boleh duduk. Yang lain boleh duduk. Tu illa tu pengecualian. Jadi tiada Tuhan kecuali Allah. Maksud Allah je yang maksudnya Allah saja yang ada, yang lain tu dah tak ada. Yang lain tu semua dinafikan, tak ada. Mana ada Tuhan yang lain selain daripada Allah? Tak ada. Allah tu Tuhan. Tuhan tu satu je. Yang bersifat dengan sifat ketuhanan tu hanya satu je, tak ada dah yang lain dah. Tak ada dah yang lain memiliki sifat ketuhanan. Satu sifat ketuhanan pun tak ada pada selain Allah. Satu. Carilah pada sesuatu selain Allah, carilah pada sesuatu selain Allah memiliki satu je sifat ketuhanan. Cari satu je sifat ketuhanan duduk pada selain Allah. Tiada.
Contohnya nak cari yang hidupnya kekal selama-lama, tak menerima binasa. Ada tak pada selain Allah? Tak ada. Allah aja yang macam tu. Ada tak satu makhluk yang ilmunya meliputi macam ilmu Allah Ta'ala juga, tahu segala bagai sedia kala lagi? Tak ada jahil sama sekali, tak didahului jahil sama sekali ilmu pengetahuannya. Satu je makhluk cari, ada tak yang ilmunya macam tu? Tak ada. Allah aja yang macam tu. Tu. Dan illa itu menunjukkan atas istisna, pengecualian, artinya kecuali, iaitu mengeluarkan barang yang kemudian daripada barang yang dahulu. Maksudnya betul-betul nak mengeluarkan barang yang kemudian tadi daripada hukum yang awal. Kan macam tadi hukum yang awal, semua murid-murid boleh duduk, tu hukum boleh duduk. Kecuali nak keluarkan daripada hukum boleh duduk tu, kecuali si Zaid. Makna si Zaid tak boleh duduk. Habis faham dah tu dah, insya-Allah. Kita pun selalu cakap macam tu. Semua orang boleh balik kecuali kau orang. Kau jangan balik. Tu maknanya. Faham dah tu? Nak keluarkan, dia tak masuk dalam cerita pertama. Jadi yang dinafikan tu selain Allah. Allah tiada Tuhan tu. Tu yang dinafikan. Selain Allah tu yang dinafikan. Illa, kecuali yakni Allah. Allah saja yang ada. Allah saja yang sebenar-benar berhak disembah. Ada pun selain Allah tidak sebenar. Selain Allah tak sebenar. Selain Allah tu mengarut. Selain Allah tu semua makhluk. Selain Allah tu semua dipanggil alam. Semuanya dipanggil alam selain Allah tu. Batu, kayu, patung, berhala tu semua alam. Makna makhluk ciptaan Allah semua. Dah makhluk ciptaan Allah semua, batu, kayu, gajah, patung, apa lagi, setan, jin, iblis, busut, itu semua alam, makna sesuatu yang selain Allah Ta'ala. Dan kalimah Allah itu mustasna, makna yang dikeluarkan. Mudah faham, yang dikeluarkan daripada hukum yang pertama tadi itu. Makna tak masuk dalam cerita yang kata tiada tadi, tak masuk. Artinya yang dikecualikan itulah Allah tu, yang dikeluarkan daripada nafi yang terdahulu. Kan mula-mula tadi nafi, tiada Tuhan, ada tiada Tuhan. Allah masuk tak? Tak Allah masuk tak? Bila kita kata tiada Tuhan, Allah masuk tak? Masuk tak dalam tu? Tak masuk. Jangan masuk kan, masuk jadi kafir nanti kan. Tiada Tuhan, masuk tak Allah? Tak masuk. Tak masuk Allah Ta'ala dalam tu. Jadi yang meratip pun mengaji dah. Jom ada tahlil, berderu pergi tahlil. Nak reti juga tahlil tu kangkut. Kalau tak reti duk tahlil je gerang, la ilaha illallah, orang makin teguh iman. Kita tiap kali tahlil rosak iman pula dah. Tak basah-basah. Sebab tu kena mengaji, faham? La ilaha illallah makna tiada Tuhan, Allah tak masuk dalam tu. Allah ada dalam hati dah. Dialah Tuhan yang sebenar-benar. Contoh buat contoh satu lagi nak dekatkan faham. Minta maaf sekadar contoh. Saya dah tahu, saya dah sedar, saya dah faham, saya dah reti, saya dah maklum dah, saya dah standby dah. Dalam hati saya tahu dah sahabat saya Nolan ataupun Imam AJK surau, saya nak jumpa balik ni. Balik ni saya nak jumpa, contoh ada benda yang saya nak cakap, saya dah tahu dah dalam hati saya dah tahu dah. Maknanya sekarang saya nak kata yang lain semua boleh balik kecuali AJK lah. Saya pun kata semua orang boleh balik. Maksudnya apa tu? Adakah saya maksudkan semua dengan AJK yang saya nak jumpa? Dah. Saya tak maksudkan AJK tu. Faham dah? Yang masa saya kata semua orang boleh balik. Makna dalam hati saya, dalam fikiran saya sedar, saya tahu, saya reti, saya faham. Saya tak maksudkan AJK yang saya nak jumpa. Saya kata semua orang boleh balik. Maknanya AJK tu tak masuk. Kecuali si Polan. Tu. Jadi si Polan, sebab apa saya nak jumpa? Contohnya. Bukan maksud saya kata semua orang boleh balik. Mana dengan AJK yang saya nak jumpa tu pun saya masukkan dalam tu sekali. Dah, dia tak masuk, dia kecuali dah.
Sama macam ni. Tiada Tuhan, Allah masuk tak? Tak, Allah tak masuk dalam tu. Dalam hati kita sedar Allah lah Tuhan yang sebenar-benar. Cuma pada perkataan tu, la ilaha illallah, tiada Tuhan, makna yang selain Allah. Illa, melainkan Allah je. Allah je yang ada. Allah je lah Tuhan yang sebenar-benar, yang berhak disembah. Habislah. Dan kalimah Allah itu mustasna, artinya yang dikecualikan. Itulah yang dikeluarkan daripada nafi yang dahulu. Artinya yang diisbatkan, yang disungguhkan kemudian daripada nafi itu. Selepas daripada kita menolak tu, yang kita sungguhkan, yang kita isbatkan itu adalah Allah. Tiada Tuhan illa, melainkan Allah. Mana Allah saja Tuhan, yang lain bukan. Dan apabila ketahui engkau akan demikian itu, bila kau dah tahu, kau dah gerti, kau dah faham ertinya kalimah syahadah tu, ataupun kalimah la ilaha illallah tu, kau dah tahu ertinya, dah tahu maksudnya, maka ketahui olehmu bahawasanya nafi itu terhadap ia atas yang disembah dengan sebenar pada waqi', mana pada hakikat, maka tatkala itu makna kata kita tiada Tuhan melainkan Allah itu ternafilah yang disembah dengan sebenar pada hakikat, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ia jua yang tiada ia jua, ia Allah tiada ternafi. Baik, kita buat contoh lain nak dekatkan faham. Kan dia kata tadi tiada Tuhan. Boleh tak dipanggil Tuhan kalau tak ada sifat Tuhan? Tak boleh lah. Jadi yang dinafikan tadi tiada Tuhan yang bersifat dengan ketuhanan. Batu, patung tak masuk. Tu dah memang tak masuk dah dalam perkataan Tuhan yang pertama tadi tu. Tiada Tuhan. Jadi kita jangan bayangkan patung-patung, berhala-berhala. Jangan. Sebab memang tak masuk daripada mula lagi. Yang nak dinafikan ni Tuhan, yakni yang adanya sedia kala, yang adanya kekal selama-lama, yang ilmunya sempurna, yang adanya tak binasa. Sifat ketuhanan tu. Jadi Tuhan itulah yang dinafikan tu. Makna tiada Tuhan yang sebenar-benar melainkan Allah saja yang sebenar. Kalau kita buat contoh, ada tak yang lain ilmunya macam ilmu Allah? Tak ada. Ada tak yang lain adanya macam Allah? Tak ada. Ada tak yang lain kekalnya macam Allah? Tak ada. Jadi yang nak dinafikan tu yang bersifat dengan ketuhanan. Yang dinafikan tu yang bersifat dengan ketuhanan. Ada tak yang bersifat dengan ketuhanan macam Allah? Jawabnya tidak. Ada tak yang bersifat, ada tak yang memiliki sifat-sifat ketuhanan macam Allah? Jawabnya tidak. Allah saja yang macam tu. Allah saja. Jangan kata yang macam Allah tu ada dua pula lah. Yang adanya sedia kala Allah, lepas tu ada satu lagi pun macam tu juga, adanya sedia kala juga, yang adanya kekal selama-lama tak binasa Allah. Lepas tu ada satu lagi pun yang macam tu. Tak. Allah saja yang begitu. Allah saja yang begitu. Jadi biar kita faham maksud Tuhan tu. Tuhan-Tuhan ni yang bersifat dengan ketuhanan lah. Ada berapa Tuhan? Satu je. Ada berapa yang memiliki ilmu yang meliputi? Satu je, Allah. Ada berapa yang maha kuasa membuat sesuatu dan meniadakan sesuatu? Satu je. Siapa? Allah lah. Yang lain ada ke? Tak ada. Maka jika dikata orang bahawa yang disembah dengan sebenar pada hakikat yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu tiada ada ia sekali-kali, maka tiada sah dinafikan dia, kerana menafikan barang yang tiada ada itu tahsilul hasil, dan iaitu mustahil. Baik, kalaulah diiktirad, dibangkang contohnya, dah memang tak ada kata je, dia kata dah memanglah tak ada Tuhan yang lain, Allah saja Tuhan, yang lain tak ada. Dah tu yang nak dinafikan, nak ditolak lagi, nak buat apa? Dah memang tak ada Tuhan kecuali Allah tu. Selain Allah tu memang tak ada. Buat apa nak dikatakan tak ada Tuhan lagi? Dah memang tak ada. Contoh dia kata begitu. Nak jawab macam mana? Allah je Tuhan, kata dia. Allah je Tuhan.
Lepas tu yang selain Allah ada tak? Tak ada. Yang nak dinafikan lagi sekali buat apa? Nak kata tak ada Tuhan, tak ada Tuhan. Dah memang tak ada lah Allah saja. Macam mana nak menafikan benda yang dah memang tak ada? Nanti menjadikan tahsilul hasil pula. Macam mana nak jawab? Ni jawab dia. Nescaya berkata kami, makna menafikan demikian itu mengkhabarkan, makna nak bagi tahu dan mengiktikadkan ketiadaan adanya. Yang dikatakan tiada Tuhan tadi nak bagi tahu lagi sekali, mudah kita faham. Nak bagi tahu sekali lagi. Nak bagi tahu sekali lagi yang memang tak ada Tuhan kecuali selain Allah, dan mengiktikadkan ketiadaan adanya. Dan mengiktikadkan ketiadaan adanya, makna nak menyungguhkan lagi memang tak ada selain Allah. Dia kata contoh gini, kita ada sahabat namanya Polan, tak payahlah sebut nama kan, berasa hati kok dan ramai ni ada nama sama pula. Polan ni dah meninggal minggu lepas dah. Polan ni sahabat kita, dia dah meninggal minggu lepas meninggal. Malam ni kita kata Polan tu kawan kita, Polan tu tak ada. Nak buat apa kata tak ada lagi? Dah memang dia tak ada. Tak ada Polan kita cakap. Letak nama lah. Tak ada nama Zaid sini Tak ada nama Zaid? Tak ada Tak ada Zaid. Lepas tu kata Zaid tu dah memang tak ada. Kan dia dah meninggal minggu lepas. Zaid tu kan dia dah meninggal minggu lepas. Buat apa nak cakap tak ada Zaid lagi? Dah memang dia tak ada. Nak bagi tahu lagi sekali. Nak bagi tahu lagi sekali, Zaid tu memang dah tak memang dah tak ada. Bukan nak menafikan dia tu dah memang tak ada dah. Cuma aku cakap tak ada Zaid malam ni, aku cakap lagi sekali tu nak bagi tahu lagi sekali yang Zaid tu memang dah tak ada, maksudnya gitu. Faham tak? Jadi cakap lagi sekali tiada Tuhan tu, makna saja nak bagi tahu lagi sekali, nak menjazamkan lagi, maknanya tak ada selain Allah, Tuhan selain Allah memang tak ada. Dan nak menyungguhkan lagi sekali, memang tidak ada yang selain Allah Ta'ala. Bukan nak menafikan benda yang dah tak ada, bukan. Bukan nak menidakkan benda yang dah memang tak ada, bukan maksud begitu. Maka jadi tiada maknanya meniadakan barang yang tiada ada. Maksudnya bukan kita nak menafikan benda yang dah memang tak ada, bukan. Kita nak bagi tahu je lagi sekali. Yang memang tidak ada Tuhan selain Allah tu memang tak ada. Nak bagi tahu lagi sekali. Silakan masuk azan dah. Boleh azan. Boleh azan insya-Allah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu yang pertama. Kalau seandainya ditanya, dah memang, bukankah memang tiada Tuhan selain daripada Allah? Bukankah memang tiada Tuhan selain Allah? Kenapa nak dinafikan lagi? Kenapa nak dicakap tiada Tuhan selain Allah lagi? Dah memang begitu dah hakikatnya. Kenapa nak dinafikan benda yang dah memang tak ada? Jadi jawabnya, kita bukan nak menidakkan, kita bukan nak menolak, kita bukan nak menafikan Tuhan selain Allah tu. Dah memang tak ada dah Tuhan selain Allah tu. Cuma tujuan kita mengatakan la ilaha illallah tu kerana nak memberitahu, nak memberitahu lagi sekali, mudahnya nak bagi tahu, sekadar nak bagi tahu lagi sekali, tiada Tuhan kecuali Allah Ta'ala sahaja Tuhan yang sebenar-benar. Dan nak menjazamkan lagi, nak menyungguhkan lagi, memang sungguh-sungguh tak ada Tuhan yang selain Allah. Itu jawapan pertama. Jawapan kedua, ni pula. Dan sah, makna dan boleh dijadikan nafi itu, yang kita kata tiada Tuhan tadi tu, sah kita jadikan nafi itu berhadap kepada barang yang di dalam zihin mukmin. Zihin ni apa? Pikiran. Dalam pikiran orang beriman. Dalam pikiran orang beriman, kerana bahawasanya zihin, yakni pemikiran orang beriman tu mentaswir ia atas jalan fardu, membayangkan ataupun mengatakan atas jalan fardu, makna buat-buat. Mudahnya kita kata buat-buat tu. Buat-buat. Contohnya dalam pemikiran orang mukmin ni, boleh jadi ada yang meragui ataupun yang syak, boleh jadi ada kot yang lain yang macam Allah tu, yang ilmunya macam Allah, yang adanya macam Allah, yang wujudnya macam Allah, yang kekalnya macam Allah. Boleh jadi ada pemikiran-pemikiran yang macam tu. Jadi itu yang nak dinafikan. Maknanya tiada Tuhan kecuali Allah. Andai katalah sebab pikiran kita ni dia boleh merayau macam-macam, tuan-tuan.
Macam-macam dia boleh fikirkan, macam-macam dia boleh khayalkan, macam-macam dia boleh bayangkan. Maka nak menafikan apa yang ada di dalam zihin pemikiran orang mukmin, konon-kononnya ada yang seperti Allah yang lain. Itu yang nak dinafikan. Takut-takut ada dalam pemikiran orang-orang yang beriman ni, Allah pun dia percaya. Takut-takut dalam masa yang sama dia macam syak. Jangan-jangan ada kot yang lain macam Allah juga, ilmunya macam Allah, memiliki sifat ketuhanan macam Allah. Contohnya, jadi nak menolak benda-benda macam tu andai kata ada. Andai kata ada gambaran-gambaran, bayangan-bayangan syak yang macam tu. Jadi nak tolak semua. Dan takdir akan ada beberapa Tuhan yang disembah dengan sebenar. Kemudian menghukumkan ia atas sekaliannya dengan nafi, melainkan Allah Ta'ala juga yang tiada dinafikan dia. Yang kedua, tujuan kita mengatakan la ilaha illallah tu kerana apa? Nak menafikan andai katalah di dalam pemikiran orang-orang yang beriman ni, andai kata ada syak, contohnya keraguan, betul ke tak ada yang lain? Boleh jadi ada kot. Yang macam Allah tu boleh jadi ada kot. Jawabnya tidak. Tidak ada kecuali Allah sahaja Tuhan yang sebenar-benar. Jadi tak payahlah nak dikhayal-khayalkan, nak digambar-gambarkan, nak diwaham-wahamkan. Ada ke selain Allah? Ada ke yang selain Allah? Jawabnya tiada, tak ada. Kalau ada pikiran-pikiran macam tu waham, tu syak daripada syaitan, waswas syaitan. Jadi kalau seseorang itu membenarkan, kalau seseorang itu percaya, kalau seseorang itu terima, boleh jadi ada kot. Cuma kita je tak tahu. Contohnya rosak akidah. Rosak akidah. Maknanya dia dah meragui ketunggalan Allah Ta'ala tu, dia dah ragu. Na'udzubillah min zalik. Tetapi tiada hasil rad atas orang kufar melainkan dengan i'tibar waqi', dan tiada dijadikan nafi itu berhadap kepada barang yang di dalam zihin, dalam pemikiran kafir, kerana bahawa barang yang di dalam zihin kafir daripada berhala dan umpamanya sabit tiada sah nafinya. Okey, maksudnya gini, dalam pemikiran orang bukan Islam, dalam pemikiran orang yang tak beriman kepada Allah, dalam erti kata lain, dalam pemikiran orang-orang yang percaya bahawasanya patung-patung itu adalah Tuhan. Dalam pemikiran orang bukan Islam itulah, yang sembah berhala tu, dalam fikiran dia orang tu, patung-patung tu adalah Tuhan. Pada fikiran dia orang. Maka tidak sah nak dinafikan benda tu. Dalam kita nak kata tiada Tuhan kecuali Allah, tiada Tuhan kecuali Allah, kita nak nafikan benda yang ada di dalam pemikiran orang kafir, bahawasanya patung-patung, berhala-berhala tu kita nak masukkan sekali begitu. Tak sah kita nak nafikan. Sebab apa tak sah nak nafikan? Sebab dah memang tak masuk cerita daripada awal lagi. Macam yang awal-awal kita cakap tadi lah, tiada Tuhan. Jangan kita nafikan apa yang disembah oleh orang kafir tu, patung-patung tu. Jangan masukkan di situ. Sebab apa? Dah memang tak masuk pun. Tu makhluk yang diorang sembah-sembah tu itu makhluk, berhala, patung, benda berjirim, benda berjisim. Memang tak sah lah nak masuk dalam nafi itu. Sebab yang kita nafikan ni yang bersifat dengan sifat tu Tuhan, yang bersifat dengan sifat Tuhan tu yang dinafikan. Yang adanya sedia kala, yang adanya kekal, tu yang bersifat macam Allah tu, itu yang kita nafikan. Adapun patung-patung memang tak dinafikan, sebab memang ada benda tu. Memang patung-patung tu ada congok-angok tu. Macam mana kita nak kata tak ada patung pula? Tu kan ada tu. Kan ada patung-patung tu. Jadi tak masuk dalam penafian la ilaha illallah. Dalam penafian la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, patung-patung tak masuk. Sebab apa patung-patung tak masuk? Sebab patung-patung tu tidak ada pun sifat ketuhanan. Patung tu makhluk macam kita. Sama patung tu dengan kita, sama lah.
makhluk Allah binasa, berkirim, berjisim. Yang dinafikan tadi la ilaha tu yang dinafikan Tuhan maksudnya, yang bersifat Tuhan. Patung tak bersifat Tuhan, sebab tu dia tak masuk cerita awal lagi. Jadi diterangkan dekat sini sebab apa tuan-tuan? Sebab kebanyakannya kita kalau tak belajar benda ni samalah kita tak belajar dulu, saya tak belajar dulu tauhid ni pun macam itulah. Bila disebut la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, yang saya faham tiada Tuhan tu masuklah yang Cina, apa yang orang kafir tu sembah-sembah tu tak masuk. Patung tak masuk, berhala tak masuk, gajah tak masuk, yang banyak tangan tak masuk. Padahal memang tak masuk awal lagi pun. Cuma kita tak faham tu maksud la ilaha illallah, maksud Tuhan tu tak faham. Nak nafikan orang kafir punya apa yang ada dalam pemikiran, dah memang tak masuk awal lagi. Sebab apa yang dipikirkan oleh orang kafir, patung-patung berhala tu adalah Tuhan. Jadi tak masuk. Yang mereka anggap Tuhan tu tak masuk pun dalam penafian la ilaha illallah. Yang nak dinafikan yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Terakhir, kalau seandainya ditanyalah, adakah sesuatu yang lain memiliki sifat-sifat ketuhanan seperti Allah? Jawabnya tiada. Allah saja. Allah saja yang memiliki sifat ketuhanan tu, Allah saja, yang lain tak ada. Dan alhasil dan ringkahnya yang dinafikan itu salah satu daripada dua perkara. Pertama, segala Tuhan yang disembah dengan sebenar pada waqi' yang lain daripada Allah Ta'ala. Contoh kalau ditanya, ada tak Tuhan yang sebenar-benar disembah macam Allah juga? Jawabnya tak ada, Allah saja. Kalau ditanya, adakah Tuhan yang lain yang berhak disembah dengan sebenar-benar macam Allah Ta'ala tu? Jawabnya tidak ada, Allah saja. Yang lain tak ada. Tak ada, yang lain tak ada. Allah saja yang sebenar-benar berhak disembah. Kerana hanya pada Allah saja yang memiliki segala sifat-sifat ketuhanan. Selain Allah tak ada. Tak ada. Selain Allah tidak ada memiliki sifat-sifat ketuhanan seperti Allah Ta'ala. Dan kedua, barang yang pada zihin mukmin yang mentaswir akan banyak yang disembah dengan sebenar. Yang kedua, nak menolak bayangan-bayangan syak, zon, waham, kebarangkalian ni di dalam pemikiran kita ni. Na'udzubillah min zalik. Contohnya lah, ada terfikir kadang-kadang, ataupun ada datang kadang-kadang, jangan-jangan ada pun yang macam Allah tu, jangan-jangan ada kot, cuma kita je tak tahu kot. Jawabnya tidak ada, melainkan Allah sahaja. Kadang-kadang setan ni dia pandai menipu tuan-tuan. Dia pandai menipu dah, iblis setan. Dia datangkan syak dalam hati. Betul ke yang macam Allah tu tak ada? Mana kau nampak? Kau kata tak ada, mana kau nampak? Boleh jadi ada kot, cuma kau je tak tahu. Contoh dia. Macam mana kita nak tolak benda-benda tu? Macam mana kita nak tolak benda? Betul ke tak ada selain Allah? Betul ke tak ada yang qadim seperti Allah? Betul ke tak ada yang kekal seperti Allah? Mana kau tahu tak ada? Kau dah tengok ke? Kau pernah jumpa ke? Allah pun kau tak pernah jumpa, kata dia. Allah pun kau tak pernah jumpa. Macam mana kau nak kata tak ada yang macam Allah tu yang lain? Jangan main-main tu, bahaya tu. Bahaya bisikan-bisikan macam tu. Kalau kita tak ada ilmu nak tolak, silap-silap nanti kan dia bagi jawapan macam mana? Tak ada lah kot. Apa maksud dia kalau dia cakap macam tu? Tak ada lah kot. Maknanya kebarangkalian macam na'udzubillah. Dia kata tak ada lah kot. Maknanya dia tak yakin lah tu. Maknanya dia tidak yakin hanya Allah sahaja tu Tuhan. Dia kata tak ada lah kot. Jangan cakap macam tu, jangan jawab macam tu. Tidak ada selain Allah Ta'ala. Allah saja Tuhan, tak ada yang lain dah. Tak ada kut-kut dah. Jangan. Kut-kut tu makna masih ragu lagi tu, keesaan Allah Ta'ala.
Allah. Dan wajib atas yang berkata la ilaha illallah, wajib mulahazahkan, makna ingatkan bahawa Allah Ta'ala itu tiada dinafikan daripada mulanya. Artinya tidak masuk Allah Ta'ala itu di dalam perhimpunan segala Tuhan yang dinafikan itu dahulu daripada dinafikan. Makna sebelum kita mengucap la ilaha illallah, hendaklah kita mengisbatkan. Sebelum kita sebut la ilaha illallah tu, hendaklah kita sedar, kita tahu, kita faham, kita yakin Allah sahaja Tuhan yang ada. Hendaklah kita sedar dan kita tahu dan kita faham waktu kita sebut la ilaha, tiada Tuhan, Allah tak masuk pun dalam perkataan tu. Tu dia. Dan tatkala dinafikan, kerana bahawasanya jika berniat ia bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu masuk di dalam jumlah perhimpunan segala Tuhan yang dinafikan, makna yang mula-mula tadi tu, nescaya jadi ia kafir. Nescaya boleh jadi kafir. Andai kata contoh, waktu dia menyebut la ilaha illallah, tiada Tuhan, waktu dia menyebut tiada Tuhan tu, dia maksudkan Allah sekali dalam tiada Tuhan. Jadi kafir macam tu. Illallah, baru diisbatkan yang adanya hanya Allah. Mula-mula dinafikan dengan Allah tu tak ada. Dengan Allah tu bukan Tuhan yang sebenar. Illallah, baru didatangkan pula Allah saja Tuhan yang sebenar. Faham tak tu? Dia tolak dulu, lepas tu baru dia ambil balik Allah. Waktu dia kata tiada Tuhan, dia masukkan dengan Allah sekali. Allah pun tak ada asalnya. Illallah, melainkan Allah, baru dia ambil balik Allah tu. Jangan macam tu. Waktu kita sebut la ilaha illallah tu, tiada Tuhan tu, memang Allah tak masuk dalam cerita tu. Faham tak ni? Waktu kita sebut tiada Tuhan melainkan Allah, waktu sebut tiada Tuhan tu, Allah tak masuk dalam cerita tu. Kalau Allah masuk dalam cerita tu, maksudnya kita nafi dengan Allah sekali. Nafi dengan Allah sekali. Jangan. Sebab tu dia kata tadi, waktu kita nak menyebut la ilaha illallah tu, hendaklah kita sedar, kita tahu, kita faham, kita gerti bahawasanya Allah sahaja Tuhan. Allah tak masuk dalam jumlah yang dinafikan. Yang dinafikan itu adalah yang selain Allah. Yang selain Allah tu yang dinafikan. Allah tak masuk. Maka katanya illallah, artinya melainkan Allah, itu qarinah atas barang yang dikendaknya pada permulaan daripada bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu tiada masuk di dalam segala Tuhan yang dinafikan itu. Sikit lagi kita baca habislah. Baca lagi habis dah tu. Kemudian ketahui olehmu bahawasanya mentauhidkan Allah Taala dengan kalimah la ilaha illallah itu, manakala disebut atau disuratkan, ditakdirkan kemudian daripadanya akan Muhammadur Rasulullah. Waktu kita mengucap la ilaha illallah, dalam hati kita hendaklah kita mengingatkan maknanya tiada Tuhan kecuali Allah, ataupun Allah Ta'ala sahaja Tuhan, serta mengingatkan Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan jika tiada ditakdirkan demikian itu, makna kalau kita tak ingatkan maksud Muhammad Rasulullah itu, nescaya bersekutu tauhid kita dengan tauhid umpama seperti orang Yahudi, seperti menyebutkan dia oleh sesetengah mereka itu. Sebab orang Yahudi dia percaya Allah, dia tak percaya Muhammad. Dia tak percaya Muhammad, Allah dia percaya. Jadi kalau kita tujuan disuruh mengingatkan la ilaha illallah, dalam hati ingat dulu, mulut sebut satu la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah tak sebut pun. Kita tak ada bertahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, tak ada orang tahlil macam tu. Orang tahlil je la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada sebut tak sekali Muhammadur Rasulullah? Tak ada kan? Tapi dalam hati kena ingat dua-dua. Kena ingat dulu. Makna ingat dalam hati Allah sahaja Tuhan dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Kenapa? Nak membezakan tauhid kita dengan tauhid umpama orang Yahudi. Sebab orang Yahudi dia kata Allah saja Tuhan, Muhammad dia tak percaya. Sebab tu disuruh ingatkan dulu la ilaha illallah, Allah saja Tuhan, Muhammad itu Rasul, kerana nak membezakan i'tiqad kita dengan i'tiqad orang Yahudi.
Habis. Seperti menyebut habis. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf diterimakan sekalian barang yang didatangkan dengan dia oleh Rasulullah SAW daripada segala pekerjaan agamanya, dan percayakan dengan sekalian barang yang mengkhabar dia Rasulullah SAW dengan dia barang daripada sekalian yang gaib. Wallahu a'lam. Maksud bab Rasulullah dah. Allah a'lam. Mudah-mudahan Allah memberi ilmu, memberi kepahaman. InsyaAllah yang penting kita sabar, istiqamah belajar. Mudah-mudahan Allah beri taufik kita istiqamah belajar. Tak faham pun tak apa, tak berdosa, tak faham. Yang berdosanya tak usaha. Tak usaha mengaji, tak usaha belajar tauhid, ni yang berdosanya. Kalau tak usaha belajar mengaji tapi tak diberi faham, tidak berdosa, tetap mendapat segala kelebihan yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Sebab itu kita yang paling penting jaga niat kita belajar kerana Allah, belajar kerana nak mengetahui apa salah silap kita, khususnya dalam bab akidah ni, nak mengesan takut ada kesilapan kepahaman dalam hati kita terhadap Allah terhadap Rasul. Ini yang kita belajar ni. Kalau ada, minta Allah tunjukkan supaya dapat kita perbetulkan sebelum kita mati. Lepas tu belajar je lah. Ulang-ulang. Faham tak faham itu urusan Allah, bukan urusan kita yang memberi faham. Usaha ikhtiar tak memberi faham. Tapi setiap usaha kita belajar nak tahu tu diberi pahala oleh Allah, diberi pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kekalkan nikmat belajar ni, khususnya ilmu-ilmu fardu ain tauhid, untuk akidah, fiqh, untuk syariat kita, tasawuf, untuk kelakuan hati kita, nak mengelakkan hati kita, nak menyembuhkan hati kita daripada penyakit-penyakit hati yang merosakkan amal ibadah. Mudah-mudahan Allah kekalkan kita lah belajar sampai bila-bila, sampai nyawa kita diambil oleh Allah. Tuan-tuan, orang yang istiqamah belajar ni tuan-tuan, tak kisahlah apa saja amal yang seseorang itu istiqamah buat, sedekah ke, mengaji ke, apa ke, dia istiqamah buat. Waktu dia sihat, dia buat benda tu. Andai kata besok sampai waktu Allah Ta'ala ambil kemampuan dia, dia tak boleh semayang macam biasa, tak boleh datang surau solat macam biasa, tak boleh datang kuliah macam biasa, dia duduk terlantar di rumah berbulan-bulan nak menunggu mati tu, pahalanya tetap dicatat oleh Allah seperti mana biasa dia buat. Itu kelebihan orang yang istiqamah. Contoh sekarang dia kaya, dia banyak duit, dia selalu sedekah. Tiba-tiba Allah balakan dia dengan fakir miskin tu. Dia jadi miskin contoh. Tetap pahalanya dah, pahala sedekah tu berjalan macam dia masih kaya lagi. Sebab apa? Allah tahu, andai kata Allah tidak mengambil nikmat kaya tu, andai kata sifat kaya tu masih kekal pada dia, dia akan terus berbuat amal tu. Itu kelebihan orang yang istiqamah dalam melakukan ibadah. Sebab tu kata tu, waktu muda ni lah dia kata nak buat semua. Waktu muda ni nak buat semua. Rajin mengaji, rajin semayang, rajin macam-macam lah buat amal soleh. Besok andai kata dah tua, kata dia, Allah dah ambil kemampuan, tak boleh beribadat macam dulu, qiyamul lail macam dulu, baca Quran macam dulu, salawat macam dulu, mengaji macam dulu, tetap pahala ni dicatat macam dia muda-muda dulu sampai dia mati besok. Itu kelebihan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita istiqamah dalam amal-amal soleh. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam syurga tanpa dihisab oleh Allah. Mudah-mudahan Allah tunjukkan, Allah bukakan jalan-jalan syurga untuk kita semua, untuk mak ayah kita, datuk nenek moyang keturunan kita yang terke atas dan yang terke bawah. Mudah-mudahan diampuni, dirahmati, diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa saudara mara kita di Palestin sana, mudah-mudahan diberi perlindungan, kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah membinasakan sekalian musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala walau di mana saja mereka berada. Amin ya rabb. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma ahli kutub wa dzakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum taqabbal karim. Insyaallah kawan-kawan kita yang mengaji secara online, kita ada satu kelas lagi insya-Allah pukul 10:30 10:30 kita jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.